Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat video berkenaan dengan blender. Blender ni ada masalah. Masalah dia bila kita on switch, kita tekan dia punya button ni kan, yang ni dia terus pusing. So dia tak ada safety kat situ. Biasanya kalau kita nak blender bawang ke apa kan, bila kita on switch ni sepatutnya bila current dah on, sepatutnya dia kipas ni dia tak boleh pusing tau. Dia tak boleh pusing. Tapi yang ni masalah dia bila kita on ni, dah on current, on dia punya button yang ni, dia berpusing. Bermakna kat situ safety dah tak ada. So yang sepatutnya dia tak pusing tau. Bila kita letak dia punya tabung ni, dia punya bekas ni, baru dia akan berpusing. Okey. So sekarang ni kau tengok aku tunjuk dia punya masalah. Kita on dia dulu kejap. Okey. Sekarang dah on, sekarang kita tekan button ni. Nampak dia berpusing kan? Yang ni safety dah tak ada. Tak boleh, bahaya. So aku nak tengok apa masalah dia. Bukan nak tengok lah, aku nak tunjuk korang. Aku dah tengok dah sebelum ni, aku dah buka dah. Tapi aku nak tunjuk korang apa benda yang masalah dia. Okey, jom kita buka. Kat belakang ni dia ada dia punya tapak dia tu kan, getah dia tu. Dia ada 3 kat sini. Buka dia punya getah ni dulu, taruh tepi. Jangan bagi hilang, jangan bagi dia lari ya. Kalau lari, nak unggal pula payah. Lepas tu dalam ni ada skru. Dalam ni ada skru 3. Okey, buka skru dia ni. Payah kan nak cakap bandar, cakap Terengganu boleh tak? Cakap Terengganu dah tak? Kekok cakap bandar. Asalkan orang faham sudahlah, cakap bahasa apa pun. Buka skru ni dulu, dalam ni 3 butir. Jatuh rasa. Lain dah habis buka lagi tu. Jatuh dah. Okey, baik. 3 butir skru cabut dah. Lepas tu kita buka je ni. Cover dia ni kita buka. Kotor kerak dalam ni. Tak apa. Yang ni boleh, masalah kecil. Boleh cuci, boleh lap balik. Berbira dulu. Lepas tu kita buka yang ni tak apa tu. Kita buka skru dia ni bagi longgar. Nak buka habis pun tak apalah. Nak buka habis. Sebab dia punya masalah dia ni dalam ni. Kita buka habis lah. Kita cabut stokol lalu. Kita cabut stokol lalu. Duduk situ mu. Kan tak nampak lah. Aku buat video ni tak payah nak tunjuk muka ke benda apa. Tengok benda ni, blender ni saja. Senang orang nak fokus. Boleh belajar sedikit. Aku pun tak pandai sangat lah. Cuma gitu je lah. Tera cuba gitu lah. Malu tunjuk muka-muka aku, bukan smart sangat pun. Okey, lepas tu cabut dah 2 skru sini yang belah ni cabut dah hang. Kita cabut sikit je. Cabut sikit. Alih gitu. Okey, cabut sikit, cabut sebelah pun tak apa. Cabut sebelah ni ke sebelah ni saja ke ikut pandai, sebab kita nak ambil, kita nak buka benda ni. Ni nampak tak benda hitam dalam ni? Kita buka. Ni ada skru juga Buka skru dulu. Skru dia pendek tak panjang pun, pendek tapi buka-buka ni kena ingat kat mana skru, hok mana skru panjang, hok mana skru pendek Jangan ikut dang main sumbat sakit lagi masuk ni. Nak pasang lagi sakit dia lubang pendek, masuk panjang. Senang boh.
Okey. Okey, ni benda dia ni yang function yang kita letak tabung dia tu nak khabar ni. Nampak tak ni? Benda ni. Benda ni yang cocoh ni. Dia duduk bila kita letak tabung, dia duduk gini, tahu tak? Kita letak tabung, dia tekan gini. Dia tekan gitu. Lepas tu tekan function dia. Ni tak function dia. Nampak dia tekan, ada besi ni atas ni, nampak tak besi? Dekat kan? Ni nampak ada besi besi ni bila dia tekan, besi ni ada kat benda hitam ni, dia ada satu button kat atas ni. Ni satu button kat sini. Dia tekan tak, baru dia kipas ni pusing sepatutnya. Dan ni yang ni masalah dia kira tak kena pun ni. Hak ni tak kena pun, tiba-tiba pusing. Sebab apa mu tengok dah ni, kesan terbakar dah ni. Ini safety dia kat sini. Kad dia dah tak ada, maksudnya dia dah jadi direct. Nampak kesan anguh. Okey. So sekarang ni aku nak tukar benda ni lah. Aku dah beli dah barang dia ni. Kecil je. Ni barang dia kecil je. Barang dia. Harga pun murah sianang. Aku beli dekat BJ lah. BJ panggil BJ kat area BJ. Kedai Taiwan. Kalau jalan besar tu nampak lalu kedai dia banner panjang, bukan banner, papan signboard panjang gitu dalam 2 trailer tak silap aku, panjang dia. Taiwan warna kuning telur gitu. Dia punya ni. Okey. Jadi sekarang aku nak tukar benda ni lah. Cerita dia. Sama lah barang dia lebih kurang lah. Sama lah tu. Sekejap buka ni dulu. Ni nampak tak? Dia duduk gini. Nampak? Okey. Dia duduk gini. Okey, lepas tu sekarang ni masalah dia, kita kena cut hak ni. Okey. Nak tukar benda ni, kita nak cabut benda ni. Jadi, ambil lah gunting. Kita gunting je wayar ni. Kat gate apa tu boleh buat. Kita gunting je. Gitu. Gitu. Gunting bini aku bahan kejap ni. Ni kalau dia tahu ni cok tu lah terbang atas kepala lagi. Okey, lepas tu nampak. Sekarang ni dia lekat benda ni, dia lekat ni yang. Dia lekat. Jadi cokeh lah, buat patah pun tak apa. Cokeh buang. Boleh tak? Boleh tu kakak tu. Jauh ke? Bahaya benda ni Dia tahu dia gang ke benda apa ke, kita nak buang benda ni. Nak buang cabut ni. Tu dia. Nampak? Ni aku cabut kau. Ni duduk gua ni. Cabut dak lagi Duk gini pun boleh kau. Tak boleh masuk gini. Okey, tak apa. Okey. Cabut dah hang. Lepas tu kita ambil yang baru ni. Kita letak je. Ganti je mula. Buat masuk gini je. Ni. Nampak Aku tunjuk nampak ni Ni klik dia. Bunyi klik-klik tak? Dengar. Mana dia ni? Dengar ni nampak ada batang dia ni. Sepatutnya ada 2 ni. Ni batang dia ni. Ni satu. Patah dah. Ni satu. Okey. Lepas tu kita letak dia balik kedudukan yang sama. Okey. Masuk je kat batang ni.
Cocok dia balik. Dia ada lubang lah ni. Nampak lubang. Nampak tak? Ni 2 T lubang 1, 2. Nampak tak? Okey. Letak balik. Sarung dia balik. Tu dia. Rapat pun tak apa. Bagi rapat pun senang. Supaya kat gini dia tak sangkut. Okey. Sekejap. Yang ni kena buang yang ni. Dia sama besar tak Sekejap. Ada sangkut kat sini. Sekejap. Tengok sama besar ni. Sama besar je kan. Apa dia gitu. Tak apa. Ini kena buang Sekejap. Dia dah tekan tau. Okey, tak apa. Yang ni tak apa. Yang ni kita kerak sikit. Buang. Ni. Nampak tak ni? Yang ni kita kerak sikit buang. Bagi dia ada ruang. Tu dia. Modify sikit Okey. Beres. Lepas tu kita masuk je. Kita masuk balik. Sekejap. Ni tak masuk patutlah. Okey, aku dah lekatkan benda ni. Kan tadi ada 2 batang kan kat sini. Sini kan. Belah ni patah dah. Jadi aku tadi nampak dah gang ni. Aku pegang bagi dia lekat molek tapi masa nak gang tu biar center lah. Jangan bagi sengit sebelah ke benda kan. Okey. Jadi dah ni satu. Okey, sekarang ni kita nak sambung dia punya wayar pula. Wayar dia kita tengok yang sini dia letak kat mana. Okey, kedudukan dia betul dia letak kat mana. Jadi kena ikut. So belah ni yang tengah-tengah warna hitam. Yang belah paling kiri warna biru. Ni warna hitam. Okey. Ni wayar dia dekat sikit. Okey, kita masuk wayar dulu. Sementara tu kita buat panah ni bagi dia panah dulu. Okay, kita nak pateri dia. Terengganu panggil pateri wedding. Pateri timah jadi kita on dia dulu bagi dia panah dulu. Nampak nyala Dia situ. Okey. So kita ambil gunting. Ambil gunting sikit je. Kita kerak buang getah dia. Tu nampak terbaga ujung tu Okey. Tu dia. Ni warna putih, ni warna tembaga. Nampak kan? Tembaga beza ni putih, tembaga. Okey. Lepas tu kita pusing dia. Tengok pendek sangat ni pusing ni. Pusing dia nak cocok lubang. Dia ada lubang ni, nampak? Dia ada lubang ni. Pada besi dia tu nampak. Ni ada lubang Ni ada lubang warna biru cocok sini. Pendek sangat ni. Sekejap, panjang sikit je. Panjang lebih, lepas tu panjang sikit lebih kita potong pula nak mudah kita pasang tu tu dia. Okey, kita mula.
Getar mula. Getar tau, getar. Okey, lepas tu kita basuh itang ni dulu lah, senang sikit tau. Basuh itang ni dulu dalam lubang ni. Sebab kita nak wedding dia lagi, nak patri ya. Panas dah tu patri tau. Cokeh lu keluar. Kita ikat dia. Kita ikat, lepas tu kita pusing gini. Okey. Nampak dah tu. Jangan bagi dia ada bulu-bulu gitu lah tau. Jangan bagi dia ada bulu-bulu, takut dia kena besi lain dia jadi sparking lain pula. Okey. Lepas tu ni lagi. Sekejap. Buat belok sikit. Masuk lubang gitu, lipat dua. Lipat dua gitu. Tu dia. Lepas tu pusing pula. Tak boleh nak pusing payah nak pusing. Kena pakai gini pusing. Tak apa, kayak gini kita patri tu kita tutup habis lah. Okey. Okey, nampak beres gini Okey. Kalau kita nak boleh terah lalu. Terah dulu tengok jadi tak. Ke patri dulu tau. Safety sikit tau. Okey. Lepas tu ni ubat patri dia lah. Nak habis lah, banyak dah aku pakai pun nak habis lah. Ada gisa. Mana-mana ada jual ni, hardware ke, DIY ke, beli mana-mana ada je. Yang ni ubat patri kan. Lepas tu ni kalau kita patri, kebiasaannya dia punya timah dia ni kita nak patri, dia tak lekat, mu tahu tak? Nak bagi dia lekat ni, ada jual juga benda ni, soldering paste. Dia punya paste solder ni 8 yang lebih je. Boleh tahan kau besar ni, kecil je. Okey, benda ni kayak gini kita nak patri tu, sebelum kita nak patri dia tu kita celup dulu. Tu dia. Kita celup dulu. Lepas tu baru kita patri. Okey, yang ni tak apa lah, kita select dulu lah. Kita select ambil sikit. Select sikit. Kita lesek sini lesek tu macam sapu lah gitu kok. Kadang-kadang tak faham kok. Lesek. Nak bagi dia mudah lekat gitu. Okey. Lepas tu mari kita wedding. Mari kita patri. Parti ni patri. Okey. Kita patri sekejap Nak buat gua ni, cabut ni dulu boleh. Gitu. Gitu. Belah tidur. Belah tidur boleh. Gitu. Okey, wedding patri. Dapat buat aku pun. Mana? Allah. Jatuh pula dalam ni. Macam nak buat guana ni. Payah pula. Betul gini boleh tu, betul. Ada gini.
Main dekat sikit. Tak nampak. Bagi dia panas dulu. Nampak panas. Meleset di situ. Oh. Ijah sikit. Okey. Ya. Ya. Sikit ya boleh tu lekat tu dia tutup tu yang tengah tu pun hitam tu pun okey dah sih. Okey. Ada goyang-goyang sikit tu tak apa, biasa tu. Kita ni bukan pandai sangat pun nak patri-patri. Tu dia. Okey. Okey, nampak lekat dah patri tu. Nampak hitam belah tengah, biru belah atas. Okey. Settle dah kat situ. Dan ni mari kita pasang dulu, lepas tu kita try. Boleh tak? Jadi tak? Okey. Dia punya spring ni kena masuk ni dulu, spring dia. Tu dia. Okey. Nah, kita pasang dia duduk gini masuk ni dulu. Lubang dia. Dia ada lubang, nampak ada lubang ah. Nampak lubang dia pasang masuk. Tarik wayar. Okey, lepas tu kita pasang dia punya skru.
pasang dia punya skru, ikat mati lalu. Ben cakap banyak bising-bising cakap bising-bising tak guna kau. Bunyi dah budak-budak tu balik dah. Baru balik main. Biasa tu budak-budak. Okey, siap dah. Lepas tu kita masuk mula dia punya motor dia ni. Masuk mula. Sama tak? Okey. Balik-balik buka TV. Tak apalah, budak-budak biasa tu buka TV. Pasang balik dia punya skru. Pasang balik ikat dulu lagi satu. Baik. Yang ni aku tak buat speed kot. Aku record video gini slow gini, aku bagi tahu slow gini bagi mu orang apa boleh tengok satu persatu cara buat guna yang. Okey, beres dah. Ni tutup kemah dulu. Okey, lepas tu wayar dia ni letak balik kat lokang dia ni. Letak balik, susun balik. Biar comel. Mana? Gitu. Lepas tu sekejap ni kotor keruk ni. Lak-lak sikit. Yang bagi dia ni dia kata smart sikit buat kerja. Lak-lak sikit bagi bersih. Apa tahu ni kotor-kotor ni. Tak hilang. Okey, ni aku dah pergi basuh tadi. Bagi dia bersih sikit. Buat kerja biar smart. Bagi dia bersih sikit dalam ni. Lap betul-betul kering Jangan bagi ada air Saya pergi masuk dulu dalam dia punya motor dia tu saja balik awal pula blender. Paksa kau molek-molek repair. Paksa kau kena beli vlog stay lagi. Mahal putih lalu. Okey. Kilak lah tu bak. Bersih tu bak. Tu dia. Okey. Kering dah. Kita pasang cover belakang ni. Gitu. Masuk skru dia balik. Masuk sini. Gitu. Ni. Gitu. Gitu. Lepas tu kita ikat lah. Ikat. Baik, tu masuk. Lengoy. Tak mudah. Jadi dah masuk. Ulah tak dah masuk.
La ilaha illallah. Apa nak mau masuk? Sakit tu. Okey. Siap dah pasang. Oh. Mah tu, tak bunyi benda tu. Boh kata dia balik. Okey. Okey. Siap dah pasang semua, tukar barang. Lepas tu kita test pula. Jadi ke tak. Ni button ni. Tengok button ni yang sebenarnya function dia, safety dia kat sini. Yang tadi tukar tu dia punya switch, dia panggil micro switch. Safety lah kat sini. Ni button dia. Okey. Sekejap. Masuk current dulu. Okey. Sekarang ni aku dah on current. Kita tekan button ni. Kalau dia tak pusing, bermakna selamat. Bermakna dah okey. Okey. Apa dia pusing juga? Okey, sekarang aku dah adjust. Aku dah check balik tadi apa masalah dia. Masalah dia punya besi ni kan. Kan dia duduk macam ni. Punya besi ni kan dia duduk macam ni. Sekejap Okey, kan dia duduk macam ni. Masa aku pasang tadi tu, besi dia tu dah terkena button dekat sini tau. Ada satu button ni, nampak tak button? Ni nampak tak button kat tengah-tengah ni, nampak tak? Bila aku pasang tadi, dia dah tertekan tau. Dia dah tertekan button tu. So bila aku on switch, dia terus jalan lah. Dia dah terkena. Maksudnya dia dah on current. Dia punya micro switch ni current dia dah on. Jadi aku dah adjust, aku dah buka balik tadi. Aku kepak sikit dia punya besi ni. Dia duduk macam ni kan. Payah pula pasang datang ni. Dia duduk gini besi ni tadi. Aku adjust bagi aku kepak sikit dia punya besi ni. Kepak bagi bengkok sikit. Bagi belok sikit ke bawah gini sikit. Bagi ke bawah gini sikit, nampak tak? Bagi ke bawah. Bagi kepak sikit lah. Belok sikit besi dia ni, nampak? Nampak bagi belok sikit, bagi dia rendah sikit. So bila kita pasang tu dia tak kena pada tu. Maksudnya dia tak tekan siap-siap. Macam tadi mula-mula aku pasang tu, dia dah tekan siap dah button tu. Button dekat micro switch ni, dia dah tekan dah. Tekan siap-siap. So bila aku on switch, aku tekan ni memang jalan sebab dia dah on dah. Ni aku dah adjust dah. Aku buka balik tadi. Aku buat belok sikit besi dia ni, bagi dia tunduk sikit, bagi dia rukuk sikit. Gitu. Jangan bagi ada ruang sikit pada button ni. Nampak button kat tengah ni, bagi dia ruang sikit. Ni tadi aku tekan dia tak bunyi. Sekarang ni dia ada bunyi klik. Klik dia bunyi. Dengar. Bunyi klik. Tu function dia. So sekarang tengok aku dah siap pasang semua. Test sekali lagi. On switch. Lepas tu sepatutnya dia tak akan jalan. Benda ni dia tak akan jalan. Kalau tak ada dia punya tong dia tu lah, dia tak akan jalan. Tengok. Nampak? Jadi bila aku letak tong ni, nampak dia punya ni. Dia punya ni nampak ni dia punya apa? Dia punya batang dia tu lah, nak cocoh tu. Ni yang ni safety dia nak cover. Letak kat sini. Lepas tu kita on. Nampak? Bermakna blender ni dah selamat. Dah okey dah maksudnya. Jadi nak tahu function dia, okey, on switch tak jalan. Ni button ni nampak Button ni aku tekan. Ni safety dia.
Selagi tak ada tong ni dia tak akan pusing. Okey. Beres, selamat dah. Ni aku nak lap-lap sikit ni, nampak kotor sangat ni. Sekejap. Lap-lap sikit. Simbah air sikit. Simbah. Gitu. Mandi basuh sikit, lap-lap sikit. Kain pun bulu molek kain. Tak apa lap ni sekejap lagi boleh ni apa, boleh buat. Ya aku rasa sampai sini je lah video aku. Panjang benar dah aku rasa video aku ni. Aku harap segmen belaka dapat manfaat lah sikit, sebersikit daripada aku dapat belajar sesuatu perkara pasal blender ni, pasal barang elektrik. Ni kalau dok asal rosok sikit beli baru, asal rosok sikit beli baru. Padahal benda boleh buat, benda boleh ejah. Barang yang rosak perlu dibaiki, bukan ditukar ganti. Gitu ke kawan ni. Yalah, sampai sini je lah. Kita jumpa lagi lah di next video. Kalau ada benda-benda barang lagi aku nak repair, tu pun kalau aku boleh repair lah. Kalau aku boleh repair, insyaAllah lah. Kalau aku tunjuk, kalau aku tak boleh repair tu maksudnya tukar baru lah. Tukar baru. Okey, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.